Design yang sama tapi berbeza kayu. Apa ni geng? Apa ni? Ini kayu jati grade A TPK geng. Tapi bukan yang busur tu geng. Ini grade yang nombor 2. Korang boleh tengok Angel sebenarnya Angel dah letak air dekat bahagian sini. Jadi korang sendiri boleh bezakan urat dia. Okay? Nampak kan? Secara menyeluruh color dia lebih kepada putih dan urat dia selari. Tak ada warna belang gelap-gelap. Memang tak ada. Ini yang mahal ni. Ini yang kualiti yang Bos Izan jual dekat Hafizah Enterprise dari harga RM12,900. Kayu TPK tu kayu apa? Kayu perhutani. Nak tahu lebih lanjut? Tunggu next video. Ada lagi ni. Ini cuma beza dia saiz. Tapi ini bukan kayu TPK, bukan kayu perhutani. Ini kayu jati rakyat. Ataupun senang cerita kayu kampung. Cuma yang ini, macam kita jual dekat Hafizah Enterprise, anggaran harga RM6,000 lebih. Korang boleh tengok kayu kampung warna dia macam ni. Ada belang-belang gelap. Nampak tak? Nampak tak geng? Korang kena tengok secara menyeluruh. Dan yang paling kecil saiz dia kayu kampung kecil. Ni kayu kampung juga, cuma harga dia jauh lebih murah. RM1,950. Kayu kampung boleh tengok ni urat dia. Nampak tak urat dia kecil-kecil? Nampak tak? Dia ada hitam dengan ada color putih. Saiz yang sama, design yang sama tapi berbeza kayu. Sebab nak beli barang, jangan tengok design dan bandingkan harga dekat online. Kena kenal pasti kayu apa yang kita pakai. Kalau korang tak tahu kayu apa yang Angel cerita, korang stay dan follow Angel. Tunggu next video dari Angel. Hafizah Enterprise.